Hari ni aku nak bawa korang pergi welding exhaust, tempat yang biasa aku welding. Ok, ni welding exhaust ni dah patah, so kita nak pergi welding. Aku nak bawa korang pergi tempat biasa yang aku pergi welding lah. Tadi jalan tu kita pergi depan sikit, kita nak pergi jalan luar lain. Aku pergi tempat aku biasa welding lah. Ok, ni dah luar je. Kita dah sampai. Kita nak welding exhaust. Kita dah sampai. Ni pot biasa welding exhaust ni lah. Kan? Welding exhaust. Macam biasa. Patah. Ni yang bawah. Ini masuk ni eh. Okay kan, ni tempat biasa aku welding lah. So ni lah pot dia, pot welding. Selalu lah aku hantar welding kat Palan lah. Motor kat sini pun banyak kan. Apa motor pun boleh bikin. Janji ada barang. Ok kan, cukup sampai sini je. Nanti korang ada nak buat motor custom apa, korang boleh wave Palan Custom. Ni boleh wave kat sini. Alright, mantap. Bye bye.